terbentang. Bersama sahabat, hati pun senang. AIB bersama, dunia takkan hilang. Komuniti ini terus gemilang. Bersama Rivix, lautan takkan bergoncang. AIB Pantai Timur, ayo kita gegarkan. Bersama Adisi, mari kita rayakan. Rivix memacu, laju ke lautan. Cipta saat terindah, takkan terlupakan. Okay, Assalamualaikum and welcome back guys. Alhamdulillah. So hari ni aku turun. So kat sini aku akan trolling, ketuk-ketuk. Tapi aku tak tahulah macam mana sebab kita baru open season. Tapi open season kita ni macam arus tak berapa nak cantik sebenarnya. Tapi kita cubalah sebab memang baru turun. Memang kumpau. Ikan pun ada, ikan biasa-biasa, ikan polo lah. Ikan target tak banyak yang landed. Tapi hari ni aku turun, aku nak menguji skill aku. Jigging lah, aku tak main bottom. Jigging aku dengan trolling. Kita tengok macam mana guys hasil hari ni. Doakan aku banyak hasil lah geng. Okay, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan trooper 360 aku. Siapa yang berminat dengan trooper ni, korang boleh direct contact aku Stok tak banyak sebab memang hot sale gila lah. Sebab engine kau tak perlu pakai 15. Kau pakai 9 kuda pun dah boleh main jauh bye. Dan dia lebih ringan lah daripada IB biasa kan. Dan dia built in macam korang tengok, dia built in lantai. So kat sini korang tak payah sibuk nak pasang plate apa semua. Kompam siap terus. Jadi tapi kali ni aku pakai dengan enjin 15 aku lah. Sebab ni enjin yang aku ada. So kita lacor geng. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan dah turun, kita lacau geng. Ayuh, adalah kita ni, insyaAllah ni. Air dalam keadaan alhamdulillah, air lenang. Tiba angin barat agak kuat, jadi ada gelombang dari darat ke laut. Itulah, alhamdulillah lah cuaca macam ni. Memang masuk open season memang akan lenang lah. Tapi ikan tu lah tak tahu lah macam mana. Sebab dah beberapa tahun ni kurang sikit lah padu bila open season. Jadi kita cari lah, nama pun mancing kan. Kita cari. Alhamdulillah strike guys. Jauh jalan. Nak boleh start. Laju. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Laju. Kejut aku. Aku pergi banyak dah spot batu aku ketuk. Tapi memang tak ada lah, kosong geng. Aku nak buat video pun payah weh. Tapi ni ada strike tapi off camera lah. Sebabnya aku dah berjalan jauh. Dan alhamdulillah ada yang sudi. Target dia tinggi lah. Panas, air lenang. Boleh lelap lah macam ni. Target dia tinggi. Ada headshake lah. Agak tak kuat sangat lah headshake dia. Sebab aku dah lama lah tak kena tinggi. Ini kawasan kapal. Sebab aku nak pergi tempat lain. Tiba ada makan. Tinggi kan.
kasar. Saiz kasar. Good size. Kalau bunyi macam tebu, mesin tebu tu biasa lah. Good size. Alhamdulillah, melompat ikan baik. Aduh. Wah, tercabut mata. Satu mata. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah guys, kita buka mata dulu. Payahlah. Ini sebenarnya bukan lesen pertama aku dengan trooper aku Sekejap, aku nak kena lepaskan dulu tali ni. Sebab dekat sangat dengan mulut dia. Ini tenggiri yang ke, aku rasa tahun ni dalam dekat 10 ekor baru. Alhamdulillah. Mantap geng. Kita gosok lepas tu. Padu. Okey, alhamdulillah. Dia ada tenggiri hari ni. Sebenarnya aku penat. Kita simpan ikan, kita jalan lah. Aku nak pergi ketuk batu tapi alhamdulillah dah ada ni. Boleh lah kita erik-erik sikit kan, gewang lagi. Jom. Woi. Allah, lucu geng. Makan balik. Ikan apa ni geng? 3-4 kali makan. Merah geng. Alhamdulillah. Banyak dah geng bawah ni. Merah pertama. Alhamdulillah. Kita ulur balik. Banyak-banyak. Sebabnya banyak sangat miss. Banyaknya miss. 3-4 kali makan geng. Ini spot bapak jauh Wih, strike punya. Aku ingat sangkut. Ini kerapu dah ni rasa. Alhamdulillah. Kerapu pula. 2 kali drop geng. Murah sikit, alhamdulillah. Good size kerapu. Kita drop lagi, kita tengok. Alhamdulillah. Aku pergi lebih kurang 7 spot kosong. Aku nak ambil video pun aku tak tahu nak buat apa dah tadi. Dan alhamdulillah kat sini juga aku jumpa. Balik. Tapi kamera tadi memang dia makan. Bukan seekor lah, aku rasa banyak tapi tak tahu lah berapa ekor yang boleh landed. Repeat balik. Okay, sampai kat spot, drop. Dia tengok drop terus makan ke, drop apa ni. Makan pula geng, aku cakap dah. Kasar lah. Macam merah. Macam merah geng, alhamdulillah.
dah besar sikit geng. Oh mantap geng, alhamdulillah. Padu merah. Oh lama dah aku tak datang kebun ni. Oh lama ingat tinggal. Alhamdulillah. Good size. Mata geng, silver steel. Haha, padu, memang padu lah mata ni. Boleh try lah. Mata silver steel, swivel silver steel, snap silver, semua aku pakai. Memang alhamdulillah tahan, kuat. Aku kalau jigging sekarang memang aku dah tak pakai brand lain sangat lah. Jig pun aku memang ada, aku ambil daripada Cikgu Jo lah. Sebab barang custom dia padu bai. Coating dia. Oh Allah. Weh banyak sangat ikan ni. Ini main micro sedap ni kan. Oh Allah. Apa mis-mis ni? Kena lagi geng. Oh, jenahak pula geng. Alhamdulillah. Jenahak pula. Tengok, tapi saiz tak adalah besar kan. Tapi good size untuk makan lah. Table size, alhamdulillah. Ini lauk memang aku cari untuk bawa balik kampung geng. Kat sini aku bawa setup micro aku. Tapi aku tak nak pakai sebab apa? Sini pernah kena mega. Jadi aku tak berani. Tunggu dia dah culas bawa aku turun micro. Sini tak kena tak apa. Kalau kena yang besar-besar tu banyak kali lah geng. Lost control. Balik. Big fish banyak jadi mungkin makanan banyak. Jadi ikan aktif sikit lah. Tapi biasanya keadaan macam ni masa dia makan ni tak lama lah. Mungkin kejap je. Okay, kita drop. InsyaAllah akan makan lah. Ni atas tapak. Tapi atas tapak ni takut kok. Takut lekat. Oh, kasar geng ni. Dekat kerapu. Ya, kerapu geng. Alhamdulillah besar. Good size. Ini dia. Lebih besar daripada tadi. Ikan tengah makan geng. Jangan buang masa. Drop balik. Mencakup. Alhamdulillah, lamanya. Aku memang dah lama tak mancing. Sebabnya air kuat baik, air kucur ni. Ni barulah nak dapat balik. Oh, ada ketuk. Oh, strike kan. Dia ambil tapi banyak miss. Ini rasa merah lagi ni. Oh, jenahak. Oh, good size. Alhamdulillah. Good size. Kalau saya macam ni sedap main micro sebenarnya. Bukan tak boleh kita main kasar. Tapi bila miss tu banyak macam gia. Tapi tak kisah geng, janji landed. Best. Oh, boiling kat belakang ikan air. Aku first drop tadi makan. Tak tahu lah, ini second drop. Harap ada lagi. Turun tu turun dalam mulut kerapu besar juga. Dalam mulut tu geng. Kasar. Oh, kasar. Memang kerapu lah. Lama dah tak mari ladang. Oh, kasar. Alhamdulillah. Tara-tara 800 sekilo ni memang sedap lah dia ketuk.
Woi, buka mulut woi. Dalam, makan dalam. Jig dengan mata daripada silver steel memang mencakup ah. Spot tadi senyap tu. Sekarang ni aku dah pindah spot. Kita tengok spot lain lah. Tapi ni aku jangan-jangan datang lah sini sebab jauh. Tapi kalau datang macam ni alhamdulillah lah ada rezeki kan. Dia jangan datang-datang kumpau kan. Lepas tu jeng. Ni pun angin nak start dah ni rasa. Okay, standby. Adakah dia akan makan terus lagi? Okay, kita drop. Terus sikit. Biasa kalau dapat spot-spot macam ni, janganlah putus ke lucut ke. Masalahnya ikan sakit dia beritahu member dia WhatsApp. Makan pula geng. Makan pula. Rapu juga. Aku angkat sikit je. Tak janjut. Oh, kapu manis bapak besar geng. Kena sikit je. Dah macam kapu pisang lah color dia. Oh, besar 500 gram. Angin dah ada ni. Sebab tu aku bila strike aku kena naik balik. Strike aku kena naik balik. Ikan ada. Tapi sekarang ni angin. Nak balik nanti jauh juga kan. Okay, kita drop. Allah, ada geng. Oh, yes, Allah. Cut. Makan macam mana ikan ni? 3 kali. Ya, oh kasar. Kasar geng. Berapa kali dia ambil? Kosong. Sikit je kena. Kena sikit je. Alhamdulillah. Kena sikit sangat pipi dia. Allah, sikit je kan. Ha. Tu je. Lucut. Si baiklah aku rasa nak sauk. Alhamdulillah saiz besar. Lebih kurang 800 kilo. Ini memang saiz A lah biasanya. Alhamdulillah. Okay, kita drop. Aku sepatutnya biasa kalau kita mancing ni kena mati enjin. Kadang-kadang tu aku malas lah. Okay, kita drop. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, ada lagi geng. Hei, hei. Banyak kali geng ambil. Alhamdulillah. Berapa lagi? Memang saiz A. Ni yang saiz yang mahal sikit lah kalau duduk pasar tu. Walaupun nampak kecil tapi dia mahal. Kenapa? Sebab dia saiz A. Saiz A ni adalah table size. Mahal lah sikit. Kalau yang besar-besar sampai 3-4 kilo tu, tu murah sikit. Tapi dia mahal juga sebab dia berat. Okay, alhamdulillah, mantap. Okay kan, kita drop. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit, nampak lebih. Cubalah. Lebih.
Masuk mulut lah geng. Tak sedar dia makan geng. Oh, manis. Alhamdulillah. Manis. Kita adjust terus untuk drop seterusnya. Okay, nak sampai bawah dah. Oish. Asal tak solid makan. Ini rasa manis juga. Oh, malah. Alhamdulillah. Green eye grouper Ini antara spesies yang antara untuk kita makan yang terbaik lah. Antara yang terbaik, ada lagi baik, tapi yang baik lagi tu mahal lah. Kalau kapur ni dalam 35 rasa sekilo. 35 ke 40. Tapi musim ni ikan payah geng. Macam aku ni alhamdulillah rezeki lah jumpa dia. Kalau tak jumpa, mengkarak geng. Alhamdulillah. Dah dekat tepi pantai dah. Tolong lo trolling. Jauh bye. Lebih kurang 25 km tadi aku trolling, tak ada satu pun yang usik. Tak ada sekian nak balik kan. Tapi padu dah hasil sebenarnya. Jadi kita gulung lo, kita jumpa kat darat kan. Aku ingat ada kot tambah-tambah ke balik ni, tapi tak ada. Aku pun nak kena cepat kot. Panas bye. Okey, alhamdulillah guys, aku dah sampai darat. Jadi aku nak kemas IB dulu. Okey, sebelum apa, ini adalah model Trooper 2025 yang tengah hot sale sekarang ni. Sekarang ni adalah saiz 360 1.2 mm. Ini color ni sama dengan EIE. Tapi hari ni hanya geng, alhamdulillah. Okey, kita tengok botol hasil lalu lah. Kerapu ada 1 2, macam hidup lagi je ni. 3 4. Oh, besar ni. 5 lagi. 6 7. Banyak ke? 8. Oh, yang tu hidup lagi. Oh, besar 9. Bapak besar. Duduk sini. 10 ekor kerapu. Jenahak 1. 2 ekor jenahak. Merah pun ada 2 geng. Macam sepasang. Tapi ni kecil lah. Ini good size, alhamdulillah. Lepas tu ada tenggiri geng. Alhamdulillah. Tenggiri berukuran lebih kurang dalam 4 kilo lah. 3-4 kilo. So alhamdulillah, ada duit sikit lah. Ada ikan yang aku akan jual untuk buat duit minyak sikit nak balik. Dan yang lain tu bukan lah. So sampai sini video aku kali ni. Sebelum kita pergi lebih jauh, kat sini aku nak cakap apa barang yang contohnya Contohnya macam ni. Rapala ke, kau nak cari mesin ke, kau nak serot ke, kau nak enjin ke, apa-apa berkenaan dengan IB yang aku pakai, aksesori yang aku pakai, ikan je tak ada. Korang boleh tengok dalam link. Aku share link, korang tekan je link tu. InsyaAllah semua ada dalam tu. Dan aku akan selipkan juga satu gewang killer yang ni aku baru tahu dan dah terbukti lah memang jadi. Dia adalah macam orang cakap kopi lah, kopi Rapala Magnum yang aku pakai. Harga dia murah dan memang boleh trolling laju. Korang tengok dalam link juga. Nanti aku buat testimoni sikit pasal gewang tu, InsyaAllah nanti. So alhamdulillah memang padu geng. Alhamdulillah, ciao.